Perjuangan kita baru bermula. Hari ini saya nak mulakan dengan ucapan terima kasih kepada yang mendaftar masuk Parti Bersama dengan menggunakan kod referral saya. Tahniah juga kepada semua ahli Parti Bersama kerana korang semua mahukan perubahan dan masa depan negara yang lebih baik. Video hari ini khas untuk ahli Parti Bersama dan rakyat Malaysia yang belum mendaftar sebagai ahli Parti Bersama. Tonton video ni sampai habis, jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Untuk makluman semua, saya bukan siapa-siapa dalam Parti Bersama. Hanya ahli biasa saja. Saya pun sama macam korang semua yang mahukan perubahan dan masa depan negara yang lebih baik. Kepada semua ahli Parti Bersama, terima kasih kerana membuat keputusan untuk bersama dalam perjalanan yang sukar ini. Menjadi ahli bukan sekadar memiliki kad keahlian, tetapi memilih untuk memikul tanggungjawab membina masa depan negara. Perjuangan sebenar tidak bermula pada hari mengundi, ia bermula pada hari ini. Setiap ahli adalah duta kepada Parti Bersama. Tak kira di rumah, di tempat kerja, di kampung dan di media sosial. Kita mungkin belum mempunyai jentera sebesar parti-parti dinosaur. Namun, sejarah membuktikan bahawa perubahan tidak bermula dengan bilangan yang ramai, tetapi dengan sekumpulan insan yang mempunyai keyakinan, disiplin dan tujuan yang jelas. Apa yang penting, kita terus belajar, dengar masalah rakyat, sebarkan fakta dengan berhemah dan tunjukkan akhlak yang baik seperti mana yang pernah disarankan oleh saudara Rafizi Ramli. Jangan mudah terpengaruh dengan provokasi atau fitnah. Biar tindakan kita lebih kuat daripada kata-kata. Kita kena buktikan bahawa Parti Bersama kuat bukan kerana pemimpinnya sahaja, tetapi kerana ahlinya sentiasa bergerak sebagai satu pasukan. Tanamkan dalam jiwa, mulai hari ini, kita bukan sekadar menjadi penyokong Parti Bersama sahaja, tetapi kita adalah pemilik perjuangan ini. Perjuangan yang masih membina asas, bukan menumpang kejayaan yang telah tersedia. Itulah keberanian sebenar. Mulai hari ini, jangan tunggu arahan untuk berjuang. Jadilah suara yang menyampaikan harapan. Jadilah telinga yang mendengar masalah rakyat. Jadilah tangan yang membantu masyarakat. Jadilah wajah yang mencerminkan nilai Parti Bersama. Parti Bersama wujud bukan untuk menjadi parti yang paling bising. Kita mahu menjadi parti yang paling dipercayai. Kita bukan datang untuk mengejar kuasa. Kita datang untuk membina sebuah negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Percayalah, setiap ahli mempunyai peranan. Setiap usaha mempunyai nilai. Setiap langkah membawa kita semakin hampir kepada cita-cita bersama. Teruskan melangkah, teruskan menyebar harapan dan jangan sekali-kali hilang keyakinan. Apabila seorang ahli berjaya meyakinkan seorang rakyat, parti semakin kuat. Apabila 1000 ahli bergerak serentak, gelombang perubahan mula terasa. Dan apabila puluhan ribu ahli bersatu hati, tiada siapa mampu menghalang perubahan. Sebelum saya nak tutup, ada satu komen yang menarik perhatian saya. Katanya saya boleh jadi jurulatih Parti Bersama. Saya pun tak pasti jurulatih apa yang dia maksudkan. Saya sebenarnya kurang setuju dengan perkataan jurulatih itu. Tapi saya setuju kalau kita duduk sama-sama dan berkongsi pengalaman dan pandangan di peringkat tactical level. Sebab apa yang saya nampak di peringkat strategik dan operational level, Parti Bersama cukup bagus. Cuma di peringkat tactical level yang perlu diperkemaskan sedikit. Saya tengok ada banyak grup WhatsApp mengikut negeri dan parlimen. Saya percaya
Masing-masing grup ada buat aktiviti masing-masing. Apa kata kita buat satu bengkel sebulan sekali di tempat masing-masing? Kalau berhampiran dengan HQ Parti Bersama di Puchong, buat di situ. Guna kemudahan yang sedia ada. Bengkel satu hari je. Mulai 9 pagi hingga 5 petang. Tak perlu peruntukan kewangan yang tinggi pun. Masa bengkel tu jangan bincang strategik atau operational level. Bincang tactical level sahaja. Kalau siapa-siapa tak faham strategik, operational dan tactical level, boleh tengok video ni di profil saya. Di akhir bengkel tu nanti diharapkan kita boleh hasilkan satu template yang boleh diuji di beberapa parlimen. Andai kata template tersebut berjaya, kita kongsikan pada semua parlimen dan negeri. Masa bengkel tu nanti boleh juga jemput influencer-influencer yang hebat-hebat. Macam Iswadi Murni, DSA, Fazal Rahman untuk kongsi pengalaman mereka. Ini adalah cadangan saya sahaja. Akhir sekali, pada siapa-siapa yang belum menjadi ahli Parti Bersama, boleh scan QR code yang saya tunjuk ni. Jom kita sama-sama jadi sebahagian dari sejarah perubahan negara. Perjuangan ini bukan untuk hari ini, tetapi untuk generasi akan datang. Malaysia yang lebih baik bermula dengan kita. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.